Pernah tak terfikir macam mana Malaysia sekarang ni tengah berusaha nak ubah sistem pendidikan kita untuk zaman digital? Sebenarnya, ia bukan setakat letak komputer dalam sekolah. Jauh lebih dari itu, ia adalah satu rancangan besar peringkat kebangsaan. Jom kita bedah siasat strategi di sebaliknya. Cuba pejam mata sekejap. Bila saya sebut teknologi di sekolah, apa imej pertama yang muncul kat kepala anda? Mesti terbayang makmal komputer yang penuh dengan PC kan? Ataupun mungkin setiap pelajar pegang tablet. Itu tak salah, tapi itu cumalah sebahagian kecil daripada gambaran sebenar. Betul. Sebabnya, pendekatan rasmi kita tak tengok teknologi ni sebagai satu alat je. Sebaliknya, ia dilihat sebagai satu ekosistem. Macam alam semula jadi. Semua benda saling berkait dan perlukan satu sama lain untuk hidup. Dan ini membawa kita kepada idea utamanya. Okey, jadi konsep terasnya dipanggil Ekosistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ringkasnya TMK. Fikirkan ia macam sebuah bangunan yang ada 3 tiang utama. Ketiga-tiga tiang ni kena bekerjasama dengan baik, barulah persekitaran pembelajaran digital tu menjadi. Tiang yang pertama ialah infrastruktur. Senang cerita, inilah benda-benda fizikal yang kita boleh nampak dan sentuh. Rangkaian internet yang laju, laptop, tablet, server, semua ni ibarat jalan raya dan kenderaan yang membolehkan maklumat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Lepas tu, kita ada tiang kedua, infrastruktur. Kalau infrastruktur tadi tu badan dan tulang, infrastruktur ni pula otak dan jiwanya. Inilah perisian, aplikasi dan semua kandungan digital yang buat perkakasan tadi tu berguna. Tanpa infrastruktur, laptop canggih pun cuma jadi pemberat kertas je kan? Dan tiang yang terakhir, tapi pada saya, ini yang paling penting sekali. Namanya humanware. Menarik kan istilah ni? Ini adalah kita, manusia. Guru-guru yang pandai guna teknologi, pelajar-pelajar yang celik digital. Sebabnya tanpa humanware yang mantap, infrastruktur dan infostruktur yang hebat macam mana pun takkan ada maknanya. Okey, kita dah faham pasal 3 tiang utama ni. Jadi, persoalannya sekarang, untuk apa semua ni dibina? Apa matlamat besar di sebalik semua ni? Sebenarnya, semuanya berbalik kepada 3 sasaran utama yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita. 3 matlamat ni senang je nak ingat. Kualiti, kecekapan dan equity. Setiap komponen dalam ekosistem TMK yang kita bincangkan tadi, semuanya berfungsi untuk capai 3 benda ni. Jom kita tengok satu persatu. Pertama, meningkatkan kualiti. Bayangkan, belajar pasal konsep abstrak macam graviti guna buku teks mata-mata. Susah kan nak bayangkan? Tapi dengan teknologi, pelajar boleh tengok simulasi, boleh nampak macam mana planet berputar, pembelajaran tu jadi lebih hidup dan lebih mendalam. Inilah kualiti yang kita cari. Kedua, kecekapan. Teknologi ni bukan untuk pelajar je, tapi untuk memudahkan kerja cikgu dan pihak sekolah juga. Dulu, semua benda kena isi borang, rekod manual. Sekarang, dengan sistem pengurusan data, klik-klik je, semua benda selesai. Jadi cikgu pun ada lebih banyak masa untuk fokus pada perkara paling penting, mengajar. Dan yang ketiga, equity. Yang ni satu matlamat yang sangat murni. Maksudnya, kesamarataan. Kita nak pastikan tak kira pelajar tu duduk kat bandar besar ataupun di kampung yang jauh di pedalaman, semua orang dapat peluang dan akses kepada bahan pembelajaran yang sama berkualiti. Platform digital macam D5 inilah yang bantu merapatkan jurang tu. Okey, kita dah faham gambaran besar dia. Ekosistem, matlamat, semua tu. Sekarang, jom kita zoom in sikit. Macam mana sebenarnya semua ni berfungsi dalam kelas, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seharian? Sebenarnya, dalam bilik darjah, teknologi boleh main 4 peranan utama. Dia boleh jadi macam seorang tutor, boleh jadi alat untuk kita meneroka ilmu, boleh jadi alat untuk kita hasilkan sesuatu, dan juga sebagai alat untuk kita berkomunikasi. Yang menariknya, ada beza besar antara belajar daripada komputer dan belajar dengan komputer. Bila kita guna teknologi sebagai tutorial, kita belajar daripada komputer, macam guna software latih tubi. Ia lebih pasif. Tapi bila kita guna sebagai alat penerokaan, kita belajar dengan komputer. Kita yang kawal, kita yang cari maklumat, kita yang buat kajian sendiri. Pembelajaran jadi lebih aktif. Sama juga bezanya bila kita guna teknologi untuk menghasilkan sesuatu berbanding untuk berhubung. Sebagai alat aplikasi, kita jadi pencipta, guna Word untuk tulis karangan, guna Canva untuk buat poster. Tapi bila ia jadi alat komunikasi, teknologi ini jadi jambatan yang menghubungkan kita dengan guru, dengan kawan-kawan, tak kira di mana kita berada. Kita dah cakap pasal perkakasan, perisian dan strategi di sebaliknya. Tapi, semua ini tak akan lengkap kalau kita lupakan satu komponen yang paling mustahak. Komponen yang menjadi nadi dan penggerak kepada keseluruhan ekosistem ni. Ya, kita patah balik kepada humanware.
Fikirkanlah, kita boleh ada perkakasan paling canggih, perisian paling pintar, tapi kalau tak ada guru yang berinspirasi untuk membimbing dan tak ada pelajar yang bersemangat untuk belajar, apa gunanya kan? Teknologi hanyalah alat, manusialah yang memberikannya tujuan. Jadi, nampak jelas kan strategi pendidikan kita tak melihat teknologi sebagai pengganti tapi sebagai rakan kongsi. Ia direka untuk memperkasa, bukannya menggantikan elemen manusia. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk difikirkan. Adakah teknologi akan menjadikan peranan guru lapuk atau sebaliknya akan melonjakkan mereka ke tahap yang lebih hebat? Saya tinggalkan anda dengan persoalan itu.